sama-sama memberi semangat dan juga meraihkan anak-anak kita supaya mereka lebih nampak apa yang ada di depan kita, ya, yang mereka tak nampak hanya kita sudah lalui jalan-jalannya. InsyaAllah kita, kebersamaan kita dalam menentukan pilihan anak-anak adalah amat penting dan diperlukan dalam perjuangan kehidupan kita. Jadi dengan apa yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan hari registrasi murid 205 SK Teluk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Azman Datuk Razak, Pegawai SI Partner Trust di Bangka Datuk, atas ucapan perasmian yang penuh inspirasi itu tadi. Diminta Tuan Haji Azman untuk kekal berada di pentas bagi menyempurnakan gimmick perasmian. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Dihormati Sarjan Mirza Muhammad Farhan bin Faizan Beg, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Bangka Datuk, dan Tuan Haji Syahrul Izzamil Saparman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Buluh, untuk naik ke pentas bersama yang berusaha Tuan Haji Azman bin Abdul Razak untuk melengkapkan gimmick perasmian pada hari ini. Dipersilakan. Hadirin sekalian, tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu gimmick perasmian Majlis Apresiasi Murid pada hari ini. Majlis yang diraihkan ini bukan sahaja menghargai kejayaan anak-anak, tetapi turut mengangkat warisan budaya dan kemajuan pendidikan masa kini. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bagi menyaksikan kehadiran seorang puteri yang melambangkan murid yang dipasang pakai minyak yang penuh, lembut budi pekertinya dan tinggi harapan masa depannya. Puteri ini bakal dibawa masuk dengan penuh adat, menaiki tandu tradisional sebagai simbol generasi muda yang dijunjung dan disokong oleh seluruh warga sekolah. Tandu ini dipikul oleh murid-murid lelaki perkasa, menggambarkan kekuatan, keberanian dan peranan penting sekolah dalam mendukung kecemerlangan. Langkah mereka yang tersusun melambangkan perpaduan dan komitmen dalam memartabatkan pendidikan. Di pangkuan sang puteri terletak sedulang kain songket, tenunan warisan Melayu yang penuh nilai budaya yang akan diserahkan kepada yang berusaha Tuan Haji Azman bin Abdul Razak selaku perasmi Majlis Apresiasi Murid pada tahun ini. Dengan sukacitanya meminta yang berusaha Tuan Haji Azman bin Abdul Razak untuk membuka limatan songket yang telah diserahkan oleh puteri. Hadirin, apakah rahsia di sebalik songket yang indah ini? Sama-sama kita saksikan. Ya, itu dia sebuah potensi digital tablet. Inilah simbol kemajuan teknologi, inovasi digital dan dunia pembelajaran abad ke-21 yang menjadi nadi pendidikan masa kini. Majlis dengan sukacita yang menjemput sang puteri untuk membacakan beberapa rangkap pantun. Dipersilakan. Adab Melayu cantik berada, pikiran sejahtera rasa. Dengan penuh tanda tuan yang dihormat, jemput dan memalugak, tanda berguna.
Dengan penuh tanggapan dipersilakan yang berusaha Tuan Haji Azman Malugong sebagai tanda majlis apresiasi murid secara rasminya dimulakan. Sekali lagi, majlis dengan penuh hormat menjemput yang berusaha Tuan Haji Azman untuk melakukan impasan wajah pada teka berkenaan bagi melengkapkan gimmick perasmian majlis ini. Imej wajah Tuan Haji berjaya diimbas akan menjadi simbolik kepada perasmian era baharu pendidikan yang hukum menghubungkan warisan tradisi dengan kecanggihan teknologi semasa. Dipersilakan. Accessing archives. Authorized. Processing. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis berjemput yang